Pada tahun 1998, Safari Lagoon Waterpark mula mencuri tumpuan sebagai taman tema air ketiga terbesar di Asia Tenggara. Ia dibina unik di atas bumbung kompleks 7 tingkat di Pandan Perdana, berhampiran ceras dan ampang. Bertemahkan hutan dalam bandar, taman ini menawarkan gelongsor air, kolam ombak dan suasana ala safari dengan patung haiwan dalam suasana penuh kehijauan. Taman hijau ikonik ini masih boleh dilihat dari Jalan Lingkaran Tengah 2, MRR2, sehingga ke hari ini. Namun, di sebalik kemeriahan itu, satu skandal besar terbongkar pada tahun 2007. Taman tema air ini rupa-rupanya beroperasi tanpa lesen selama 9 tahun. Walaupun diarahkan tutup sejak 2005, ia terus dibuka secara haram selama 2 tahun tanpa sebarang tindakan dari pihak berkuasa. Rahsia ini terbongkar selepas satu insiden tragis pada Januari 2007, apabila seorang pekerja maut akibat terperangkap dalam sistem penyedut air bertekanan tinggi ketika cuba mengambil barang pengunjung. Sejak kejadian itu, Safari Lagoon Waterpark ditutup sepenuhnya dan kini terbengkalai bersama keseluruhan bangunan yang tidak lagi dihuni serta terus dipalit pelbagai kontroversi dan kisah misteri.